kita berjalan masuk untuk beli tiket dulu. Okay. Ni kaunter masuk lah. Dia ada dua tiga ni. Kesuhan dia, ini adalah outdoor living room museum. Sebelum kita jadikan outdoor living room museum, tapak dan lokasi ini merupakan bekas kubu asal tentera British yang dibina pada tahun original. Yang dibina pada tahun 1930 dan siap pada tahun 1939 dengan belanja 40 juta pound ketika itu. Di antara mereka yang bantu British bina kubu ini ialah banduan-banduan yang telah dihukum mati. Di penjara-penjara British koloni, mereka bawa banduan bersama Warren mati untuk siapkan kubu ini. Banduan Commonwealth. British colony. So and then bila Warren tu to be signed, certified by doktor, dihantar balik ke penjara-penjara banduan di mana banduan ini diambil. Ini menjelaskan bahawa banduan ini telah dieksekusi di sini ikut pada Warren mati yang mereka bawa. Okay, chapter 2. Kita akan memasuki gerbang. Gerbang apa? So Afiq, apa perasaan sebelum kita melangkah masuk Sebelum kita belakang masuk, agak teruja kan. Agak teruja. First rasa excited. Dalam masa yang sama ada juga seram. Sebab yalah, sebelum main kan kami ada buat research sikit. Kita lah tengok benda-benda yang agak mendebarkan. So kita tengok apa yang Eddie. Stay tune dengan kami. Assalamualaikum. Ya. Okay guys, ini jaket kamikaze. Aku tak sure dia real ke ataupun fake, tapi rasa macam real ni. Macam kan? Touch. So, ke tempat pertama. Wah. Tapi ni buatan kau ni. Buatan kau ni. Ya. Kau real. Bapak ni bom. Jatuh kulim, tukang kulim macam. So guys, kita masuk. Kita dekat ke bilik nombor 29. Okay, kat sini Ammunition storage. So jom kita tengok apa dah. Kita tengok apa yang dekat dalam. Jom. Ada macam. Boleh masuk. Masuk tu. Ni yang kata. Tepi depan ni ada apa? So ni dalam keadaan dalam tak ada orang lah, kami dua orang. Ruang udara British box. Bau pun macam Aku tak tahu nak cerita macam mana pasal history ni, pasal aku first time kan. So kita pun usia nak tengok lah. Ready kan? Oh, kau dia. So kita akan masuk ke terowong ni. Gelap Kita try. Jom. Okay, sini kena menunduk sikit. Memang kena menunduk. Okay. So, gelap kan. So sekarang ni aku dengan Afiq dalam ni. Memang kami orang
tak man. Subuh memang gelap. Pasal aku pakai lampu atas ni. Lampu ni gelap je weh. Wow. Ada kuat. Apa ni? Uish, dia agak best lah. Dia kat setakat ni tak ada yang pelik-pelik. So, tapi dia agak memenatkan dalam tunnel ni. So kita tak tahu luar-luar ni sampai mana. Kita follow je. Okey, keluar. Laluan dia. Sudah tahu sini. Ini. Dia sibik dengan lampu tu. Sakit kaki ni. Tiga. Bila. Ni. 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 Okey, kemudian kita akan cuba naik tangga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dia dekat apa tu? Okay guys, ni kami cuba untuk naik ke apa ni? Aku tak sure. Kita follow. Ni kita panggil apa benda atau Allah SWT. Allah. Tengok dia bulu sarau. Letih mak, penat weh, sumpah penat. Kami sini. Dia nak merangkak tadi. Jangan tunjuk ni. Weh, betul ke laluan ni weh? Betul. Ya. Silap. Jangan tunjuk tau. Okey. Kita tunggu balik. Kena turun balik ya? Apa tunggu balik? Habis ukur patah. Okay, now kita tunggu turn Afiq pula. Tak nampak, mencabar di situ. Agak mencabar ya. Nampak apa? Tangga. Ha? Tangga? Tak ya? Tak ya? Balik. Tak ya? Wah. Mana pusing balik? Dia ni tangga ni. Dia pusing balik. Tak boleh tanya. Itu dia. Okey, kelak kat sini. Alright. Dunia luar. Okay, sekarang ni kami dah skip jalan. Kami terpaksa patah balik ikut wrong way. Kita akan tengok kat mana kita skip. Okay. Oh, torchlight. Weh, torchlight. Ni ada bom apa ni? Macam bom ini. Siapa di bawah boy? Aku di atas. Han dapat bau satu bau yang betul-betul berabad punya bau, faham tak? Kan? Bau besi, bau kayu betul lama. Gun firing break.
sebab Azad masuk tu dekat sini lah. Ha. Tengok hutang. Oh my god. Tak asal gini. Berek tu. Skin berek. Pangkur. Saya ada video tulis hari ni. Lampu baru school ni. Uish. Okay, kita tengok ni apa. This is simply hair resin. Oh. The most hunted sites in Asia. Lebih tempat hukuman sebat ke libah ke toron ke aku tak tahu. Ni dia ni ke Ni sebenarnya. bullet mark on the wall fired by Japanese soldier to prisoners of war and civilians during the Japanese occupation from December 1941 to Nampak kat dinding 1945. bekas-bekas peluru. Kalau nampak malam Pilih apa? Aduh, penat. Aku penat siap. Penang bateri. Ammunition locker. Di tempat meriah. Mungkin daripada refuse yang tu depan. Keras kan. Lumpur yang pun penat ni. Tapi hak paling aku rasa ada aura yang terowong tadi. Ya. Terowong tadi. Patutnya situ tak Kau ada kan orang syok. Tapi main Allah. nak talib lah. Cari tapi tak selfie kan? Tak pasti kan dulu kau hak baru rasa campak bukan dulu ni. Box with H legacy constantly ensure up to New York at man has to release Alhamdulillah. Bilik pegawai ni kot. JP Smiths RA 1939. Okay, pada siapa yang belum sampai, kalau hampa nak mai, pastikan badan fizikal sihat. Agak penat lah naik tangga. Boleh gagah weh. Sini banyak memanjat dan menangga weh. dia tengah berayun. Let's go. Observation post. Oh. Atas. Oh, okey. Siren zaman dulu punya. Kalau nak keluar bunyi, hampa pusing datang ni. Selagi kuat bunyi mesin, lagi kuat bunyi. Siren with hand. Yes. Siren hand with stand. Ya. Go, go, go. Nah. Ya. Ini observation post. Daripada pemandangan daripada atas observation post. Kami kat sini tak apa nak tak apa nak ada anak yang best sangat. So jalanlah kat mana-mana yang best ni kami review.
Dark X. Your ID soldier. Power Murphy. Batu Mount. Total kat candy. Katanya ni tempat sembelih orang, pancung. Bawa tunggu kayu. Nanti apa kepala letak kat merah tu lah. Kat tu betul. Yang ni real lah. Bukan buat memang tapak dia. So yang pedang ni aku tak pasti real ataupun prop. Macam betul. Bukan kat tepuk. Okay, sekarang kita continue masuk ke bilik ni. Apa baca ni ya? Aku mak salih korang sikit. Generator room cleverly designed and engineered by this building was formerly used to house. So kita tengok ada apa ni. Okay. Oh, nice. Right. Sini mungkin kandang. Bukan ni bilik generator. Oh, bilik generator. Supply power ni. Are you sure? No, not so sure. But Aku rasa macam tempat kena ada raja. oh ni. Dia dulu. Ini bilik red. Bilik generator. Ini semua gambar real lah, gambar real. Bukan main-main yang ni. Tengok kesan kena tikam dengan bayonet. Bayonet Japan. Sadis banget. Budak ni. Bayangkan zaman-zaman nenek moyang kita tu je lah. Itu pun tidak ada orang mengangkat komunis. Budak General Tomoyuki Yamashita galau. Yang dulu ni gantung. Boleh minta palah baik. Tuhan. Gila Allah. Dah kayu tu. Ya, replika. Ammunition and explorers. Jamban masa dulu. Dia berok. Buka. Yang ni tak ada filter ni. Lepas-lepas kat dia. Buku ni memang hak lama dah. Tengok kulit pun dah. Tunjuk bodoh. Ni confused. Ni cuma main duk ni tak? Malam masuk. Kayukan dulu malam tu. Banyak. Kalau nak masuk malam, boleh, kena ada orang arrange. Nak tanya. Apa tadi? Tak terima aku. Woi, original. Dia rakam Kamikaze. Apa motif orang tu ni? Dapok ni. Kan? Dapok bangsa. Tu guys, siapa main sini hang boleh jaga. Sebab lepas belang mati. Bodoh lah. Apa? Mula tekan aku. Tahan lagi bodoh. Kita sekarang menelusuri di bahagian penjara-penjara. So, kita tengok dulu apa yang ada. Mahmud. Stop. Dia agak belok ni mahal. Ni belok ni macam Oh.
Lepas apa je? Belum balik dah. Kau gamak lepas. Itu nak boleh masuk. Ni maybe bilik masak lah, bilik masak. Jadi boleh. Coca-Cola ada, Popa ada. Apa lagi? Ni apa ni? Garlic powder weh, power tu. Zaman dulu dah ada. Dah syak zaman dulu pelayang. Dah banyak ni, ni lemon. Oh, nak boleh. Ni orang Kalau aku ambil jual, boleh bid RM30,000. Okay, sekarang kami berdua je kat sini. Hang boleh tengok. dia. Orang ni tak ada lah. Weh, jangan cepat weh, nak pergi tu. Ha? 29 tadi tunnel. Oh, okay. Fine. So kami dua orang kat sini. Kami tak lawan ni sangat, tapi cuma nak merasai. So kita jalan lah. Bilik. Besar ni. Masuk mana? Macam tu. Jemput tak? Jemput tak? Okay, so ke dalam macam ni. Pasal kau baju kat sini. Ni yang saya tak nak keris ke pohon besar Di alang tiang. Tiang bawah tu keris. Boleh jadi ni yang tiang tu ni tambah. Okay, macam saya. Bounce. Kalau pakai light, Kumuk ti ni. tak sure lah. Buat tak? Depan ni kubuk kalau aku pasal lah. Kubuk Di dulu kau. mungkin dia, mungkin fake, aku pun tak pasti. Ada senapang. Yang pasti ni kubuk ni. Ada 1, 2, 3, apa tu. Jangan ni. Ni kulit ular putih lah. Ada King Cobra. Okay. Oh my god. Tak, yang Wih, bang. persoalan dia kenapa dia pegang bra. Biarlah. Oh, ni tempat bersiap Tu baju Jepun apa? Komunis mana? Jepun tu. Jepun kan? Jepun. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Okay. Syah. Apa mission? Apa mission? Cok ya. Rocak ya. Power tu. Ayolah tengok mata betung. Dua-dua ekor saya tengok kita. Ha, ni. Wow. Oh, ni tempat sebat. Tempat apa? Tempat sebat. Bukan tempat ke? Sebat. Electricity. Electricity. Oh, sebat. Bukan tempat. Oh, ya sebat. Ni dekat nombor 2 tu. Oh, okey. Lantai. Dah. POW50. Tempat kena karan. Ni tempat kaki orang. Tengok. Aku balik, jangan balik rumah boleh lah. Masih kendak lah. Oh, dah mi ni. Banyak kerja ni. Bukan betul. Tapi kubu ni betul lah. Kubu tu ya. Kubu tu ya, kubu. Sekali yang kena contoh ada dalam ni.
Dia paling buang benda lah ni saja. Alah. Tak lah kayu. Teh. Banyak tangga. Hari ni main dengan tangga. Mana ha? Bismillah. Aku masuk dulu kau. Ya. Boleh. Nambah 2 sekarang untuk bina ahli polis. Okay, sekarang kita masuk tunnel. Tak sure tunnel apa. Okey, bro. Ya dah. Okay, weh, lampu silau kan? Hanya dalam itu. Hantar lemah. Barang bekas perang. Uniform. Peluru ni aku kenal. Sebab aku biasa buat X-ray rokok rumah. Oh. Aku buat X-ray rokok. Kau langsung rokok. Tutup. Okay guys, sejujurnya perasaan kat sini Agak tak sedap. so nak kata pun tak sangat. It's okay, nah. Ini dekat tangan yang kedua. Itu Ismail Malaysia. Kalau tengok ni bila calon belakang nama Abad. Yang bawah ni Tangan kedua ni tangan ke bawah. Dekat sini hampa kena tundukkan kepala anda bila memasuki terowongan ini dan dilarang berpatah balik. Kalau macam dalam movie ni apa nak makan? Kita mengatakan nampak kat sini kami orang. 2 orang kami saja. Rahmanirrahim. Ini kena jaga pangkor. Lekang boy. Harakam kang. Ada? Harakam ku lekang. Awak. Okey. Sini memang kena bungkuk Memang kena bungkuk. Aku nak tak gelak kan. Okey, ni aku buka lampu ni. Ready ke tutup lah? Lagi. Ready? Betul. 1, 2, 3. Gelap weh. Gelap ya weh. Tak nampak weh. Sumpah. Betul. Sumpah. Gelap siut. Terowong ni tak pergi ke mana pun. Dia cuma buat U-turn. Nak keluar lah. Tadi yang masuk depan ni. Jom kita keluar. Ni ruang untuk klinik. Siapa yang sakit ke sikit-sikit ringan, main sini ya. Hampa akan jumpa dengan doktor ni. Tengah menunggu. Tapi doktor ni dah jauh punya ni. Lalu ni lubang udara. Ni kat mana? Tak ada. Alright, sekarang kami bergerak keluar
Kami tak tahu lah kami nak sempat pusing habis ke tak. Sebab kami tak tahu map dia mau apa sangat. Tapi yang poin penting kami dampi lah. Ya. Tapi bagi untuk aku lah, ada satu part yang meramang bola rumah tapi dia tak dapat feel tu tau. Kan? Dia dah Dia macam minta tarik tali tau. Dia main dulu nak. dia dah Okay lah. Boleh masa. So lepas ni nak tahu mana lah. Kuari. Okay. Stay tune dengan kami sampai kami pergi kuari tu. Yes sir. Bye. Ni gitu. Okay guys, kami main siang tau. Okay, kami main waktu siang. So dia ada yang part yang agak scary sangat lah. Tapi kami cuba untuk contact dengan bos untuk buat waktu malam. Senarin. Ready tak ready besok malam? Besok malam. Ready tak ready masuk malam? Masuk malam. Besok tak ready. Bila tak tahu, kita main plan. So anak kau tu kan? Nanti lah. Balik dulu tengok apa jadi dalam video. Kita belajar amal tak kurang. stay tune dengan kami sampai kami masuk dekat bawah museum ni. Pada waktu malam. Din, macam mana Din? On. On tak on? Kita tok. On tak on. Ciao. Assalamualaikum.